Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Anik Hazwan bin Azman. Hari ini, saya akan membentangkan prototipe teknologi hijau yang bertajuk EcoRain Overflow Control System. Prototipe ini dibangunkan bagi menyelesaikan masalah pembaziran air hujan dan limpahan tangki simpanan air. Di Malaysia, hujan turun dengan sangat kerap, namun kebanyakan air hujan terus mengalir ke longkang tanpa dimanfaatkan. Konsep utama prototipe ini ialah sistem tadahan air hujan yang mempunyai dua saluran utama. Pertama sekali, apabila hujan turun, air akan mengalir daripada bumbung rumah ke tangki utama dan akan dibahagikan kepada dua laluan. Laluan pertama akan menghantar air ke tangki satu yang digunakan untuk mencuci kereta, membasuh lantai, mencuci longkang dan sebagainya. Sekiranya tangki satu telah penuh, air tidak akan dibazirkan. Air akan mengalir keluar melalui saluran limpahan ke kawasan tanaman dan menyiramnya secara automatik. Laluan kedua pula akan menghantar air ke sistem penapisan. Penapis ini menggunakan batu dan kerikil bagi menyingkirkan kotoran kasar. Seterusnya, air akan turun ke tangki yang kedua. Air ini lebih bersih dan dalam aplikasi sebenar boleh melalui rawatan tambahan sebelum digunakan untuk minuman. Jadi, ayuh kita saksikan demonstrasi prototipe EcoRain Overflow Control System.